Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini FTV Vlog akan membawa anda semua ke sebuah negara berhampiran dengan negeri Johor. Dengan menaiki feri selama 2 jam, kita dah boleh menjelajahi negara jiran kita. Kami akan kongsikan makanan-makanan yang sedap, tempat-tempat yang menarik untuk anda yang pertama kali yang akan sampai ke tempat ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Selamat datang ke Batam. So diggity 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 hey diggity 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 hey diggity 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 hey diggity 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 hey. Alhamdulillah dah sampai dekat parking terminal Puteri Harbour. Dekat sini tuan-tuan, parking dia untuk sehari masuk RM6 saja sehari masuk. Dia ada 2 tempat tau. Dekat sini satu parking. Ini adalah untuk RM6 sehari. Dan dekat sana tu kalau parking dia mahal sikit. Okey, yang berhampiran dengan terminal ni, parking dia mahal sikit. Parking dia lebih kurang satu kali masuk sehari RM15. Banding dekat sana RM6 satu hari. Sini sebab dia dekat, dia mahal sikit lah. Kali RM15 satu hari. Untuk tiket pergi ke Batam ni, kita orang beli hari tu dalam online. Harga dia RM195 pergi dan balik. Jadi kita orang dah beli kat online, tak perlu nak print dekat mana-mana. Itu tunjukkan dekat dalam handphone saja yang kita dah diberi oleh syarikat ferry tersebut. Contoh macam ni tuan-tuan ni tiket dia. Cuma dia akan scan QR code saja di sini. Jadi tak perlu kita nak print apa-apa tiket dekat sini. Kita cuma tunjukkan QR code yang ada pada handphone kita saja. Okay, memandangkan feri kosong hari ni, dia bagi kita duduk mana-mana kita suka. Itu yang bestnya. Kita pergi ambil 6 petang ni, itu yang bestnya. Semua kosong. Dia bagi kita duduk mana-mana kita suka. Masa perjalanan lebih kurang sejam lebih. Sejam lebih? Dekat 2 jam. Dekat 2 jam. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loceng. Okay, kita try mi pork mi Indomie pork mi. Pakai duit Malaysia? Indonesia. Kat sini kita boleh beli Maggi, air, dia ada sediakan semua. Harga satu ni untuk duit Malaysia adalah RM5. Kalau duit rupiah RM20,000. Betul lah. Di feri ini, kita boleh naik ke atas dek sambil kita menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Dan kita boleh melihat negara Singapura yang berhampiran dengan negara kita.
satu ni RM5 duit Malaysia. Kalau rupiah RM20,000. RM20,000. Ni pemegari. Balance-nya sebentar ya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, kita baru saja berlabur dekat Batam Harbour. Dah sampai lebih kurang 2 jam juga dan 2 jam lebih juga. Mungkin dia buat santai-santai je kot. Tadi dekat sejam 45 minit, tapi 2 jam lebih sampai. Tak apa, alhamdulillah sampai ke Harbour Batam. Kita nak pergi check accommodation dulu. Lepas tu kita akan terus ke hotel. Lepas hotel kita akan makan. Makan mana? Jom follow, jangan lupa. Tengok. Podcast tu. YouTube. Bawa cuba. Okay, alhamdulillah sampai kita ke Batam Harbour. Imbus satu office masih. Satu office. Sampai Batam Harbour, kita mandi, lepas ni kita check in hotel, lepas tu kita makan pula. Jom, lupa follow. Okey, kita sekarang beli SIM card Indonesia. Dia ada dia bagi 3 pilihan tadi, RM100,000, RM150,000 dengan RM250,000. Jadi oleh kerana beli satu je, kita beli yang paling murah sekali, RM100,000. Sebab rumah pakai hotspot. Dia pakai roaming. Kita ambil hotspot je lah, senang. RM100,000 harganya RM23. Boleh lah untuk 2 hari je kan. Okey, sampai kita dekat hotel, Zest Hotel. Check in dulu malam ni, kita check in, lepas tu kita check makan pula. Sekarang kita nak check in, lepas tu check in, lepas tu kita akan terus cari makan. Alhamdulillah sampai juga hotel. Dekat saja hotel ni, betul-betul dekat sebelah dengan Harbour Batam. Betul-betul sebelah kat terminal. Jadi kita ambil yang mudah lah, dekat dan mudah dan selesa insya-Allah. Lepas ni kita cari makan. Tak tahu makan apa, seafood ke atau makan apa kat sini, insya-Allah. Zest Hotel. Siap, ada kafe lagi. Tak boleh pergi mana, sini ada kafe. Mudah kan? Hotel bawah ada kafe, senang. Tak boleh pergi mana. Siapa namanya? Cindy, Pak. Cindy. Mona. Saya Faizal daripada AF Travel Vlog. Okey. Terima kasih. Senyum bersama. Assalamualaikum min ibadikas salihin. Okey, sampai kita alhamdulillah bilik kita hari ini. Nampak selesa kan? Selesa sangat. Nampak. Untuk tidur je kan? Untuk tidur, untuk mandi. Bolehlah. Alhamdulillah dah check in dah kita. Sekarang kita nak cek makan pula. Untuk lapar, kita cek makan kat mana dekat sini. Yang orang kata yang sedap-sedap kat Batam ni. Kat mana yang? Seafood. Seafood. Apa lagi? Kuta-kati. Kuta-kati. Benda kuta-kati tu. Tak apa, jom follow kita tengok apa yang kita makan malam. Cuba yang viral orang kata viral kat sini kat Batam ni. Kuta Kutih. Jom tengok apa yang best kat sini. Dia kat sini masakan Bali. Dengarnya masakan Bali kita cuba kat sini. Apa yang ada kat sini? Kuta Kutih. Okey, ini menu dia nasi campur kuta kutih. Mungkin macam ikan. Sedap. Ini namanya ais dawet. Lebih kurang cendol lah kat Malaysia. Nasinya sebentar ya, Pak ya. Ini apa namanya? Megibur. Megibur. Iya, benar. Megibur. Okey, ini namanya megibur. Terima kasih ya. Mohon ditunggu ya, Pak ya. Terima
Nasi putihnya mohon ditunggu. Okey, baik. Boleh. Ini namanya Maggie Wood. Saya kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan dan puan, selamat pagi. Sekarang jam pukul 6 pagi waktu Batam, Malaysia. InsyaAllah pagi ni kita akan jelajah Batam ni. Kita akan ke tempat-tempat yang menarik di Batam ni. Sebelum tu kita kena sarapan dulu di hotel. Sebab hotel ni memang disediakan sarapan sekali, package sekali, hotel dengan sarapan. Kau tak ambil sarapan pun memang ada sarapan. Kita sarapan dulu. Lepas tu kita tunggu kita supir. Lepas tu baru kita jelajah Batam, insyaAllah. Jom. Jangan lupa tonton like, share, komen, subscribe dan tekan loceng. AF Travel Blog. Lagi bilik 503. 503 Pak. Betul. Boleh. 3 orang. Kat Batam ni dia bukan 7E ke apa ke, tapi dia Indomaret. Jom kita tengok apa dalam ni. Dia lebih kurang macam 7E lah. Lebih kurang macam Speedmart, apa lagi kat Malaysia. Lebih kurang lah. Ayam bawang. Ya, bisa menang hadiah miliaran. Nanti kita beli. Banyak peluang menang lebih besar. Ini bukan Indonesia, ini air Korea. Aduh ya. Oh, ni produk Indomaret. Kacang almond dengan kacang meat. Mete. Asyik di Thailand je kan. Kat Indonesia ni macam-macam air dia. Kacang hijau pun boleh air. Ebak ada coklat ni. Ada 3 rasa. Ada matcha, strawberry dengan coklat. Sedap. Ni kena alert lah sebab kedai-kedai Batam ni buka pukul 9. Sekarang jam baru pukul 7. 7 waktu Batam. Driver ambil pukul 8. Kedai buka pukul 9. Jadi korang kalau pergi Batam ni kena alert lah. Kena apa? Kena pastikan sebab sini kedai semua buka pukul 9 pagi. Orang Batam semua jogging pagi ni. Kita orang dah jalan-jalan kat area Batam Harbour ni untuk tengok keliling lah apa yang ada kat sini. Tak buka kedai pukul 9 buka kedai. Jadi kita pusing-pusing dulu lah. Morning Bakery. Dekat je dengan hotel. Jalan kaki yang masa 5 minit je. Morning Bakery yang dekat viral sangat ni kat Batam. Jadi sampai lagi kita dekat Morning Bakery Batam. Tengok apa yang ada kat sini. Oh, dia lebih kurang macam lavender jugalah, macam lavender kat Malaysia dengan roti-roti dia. Roti dia panas. Ini adalah roti yang paling best seller sekali. Abon roll. Dia macam serunding lah. Rasa serunding lah. Serunding kot. Dia serunding kot. Bagus ya, orang-orang Batam ni pagi-pagi mereka dah jogging dah. Di Batam ni penduduk tempatan mereka pagi-pagi dah kurang perlu jogging. Baguslah. Untuk kesihatan.
Okey, rasanya kita punya KDC dah sampai. Supir dah sampai. Okey. Ini ke? Ni Pak? Betul Pak Okey. Assalamualaikum. Okey. Sampai kita, supir kita sampai. Siapa nama Pak? Nama saya Wira nih, Pak. Wira? Iya. Wira ni? Wira ke Wira ni? Wira ya. Wira saja. Okey. So kita ke mana Pak? Kita pergi Puncak Beliung dulu. Okey. Kita akan terus pergi ke Puncak Beliung. Berapa jauh Pak dari sini ke sana? Lebih kurang 20 sampai 30 menit. Oh, jauh juga Iya. Jauh juga. Lebih kurang 30 minit daripada sini jauh. Okey, kita teruskan jalan kita pagi ni. Kita ke Puncak Beliung Batam. Jom. Okey, kita dah sampai ke Puncak Beliung. Sampai kita destinasi pertama kita pada hari ni Puncak Beliung. Kita panjat puncak ni, tengok apa yang ada kat atas ni. Sudah beratur nampaknya beli tiket. Ni mungkin beli tiket dulu. Okey, ni harga tiket dia untuk masuk dalam ni. Taman Salju. Aktiviti. Untuk aktiviti dia dekat bawah kita ada satu, ini nama dia Rainbow Slide. Okey. Nanti Rainbow Slide. 3 aktiviti dekat atas tu ada Batam Swing, ada flying carpet dengan keranjang sultan. Dan daripada gelangnya juga akan sudah dapat air percuma. Nanti untuk air percuma dia kita ambil dekat depan sini, nama dia kantin hutan. Dan yang cukup bagi tengok gelang kat tu dengan staff dia, nanti kita boleh pilih air apa-apa saja. Dan untuk perjalanan ke atas, kita pergi ke atas dulu kot. Okey, Ada boleh. sebelum orang ni yang ramai-ramai yang nak naik, kita tak beratur dekat PTK. Okey. Kita ambil air dulu. Air free. Ha? Apa air free? Rainbow satu. Rainbow. TOB. Semangat Haji. Dekat Puncak Beliung ni banyak tempat yang korang boleh OOTD. Yang kaki ambil gambar tu bolehlah, memang sesuai kat sini untuk korang. Memang sesuai. Bye-bye. 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 Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat kekasih.
Okey, hujan dah turun, tak boleh nak bermain. Mudah-mudahan hujan berhenti lah dengan secepat mungkin. Kesian makcik-makcik ni tak. Hujan lebat, semua penan adalah ditangguhkan kerana berbahaya. Ala Kazam. Apa-apa? Apa sih? Ending time. Yang tak punya, cuma rasa cinta membara, lalu tercipta rinduku padanya, kerana cinta bahagia. Pujangga mengatakan sinar mentari senja menyelubungi melingkar jiwa, kau hadir bagai mimpi. Selepas tunggu sejam ke atas hujan lebat, selesai perjalanan kita di Puncak Beliung. Sekarang kita pergi tempat seterusnya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan Tekan loceng. tekan loceng. Jom, next destination. Hampir sejam lebih kita terkandas dalam hujan tadi di Puncak Beliung. Okey, sampai kita dekat destinasi seterusnya, iaitu Saung Budaya. Saung Budaya. Kita tengok apa yang ada kat sini. Okey, dekat Saung Budaya ni macam biasalah, spot OOTD, ambil gambar. Semua tempat ni, semua tempat ambil gambar. Tengoklah, semua tempat ambil gambar. Kalau korang kaki OOTD, kaki ambil gambar, boleh datang sini lah. Memang banyak-banyak lah spot-spot yang cantik kat sini untuk ambil gambar OOTD. Sinar mentari senja menyelubungi melingkar jiwa. Dan Cik Frodo. Ada tak Frodo kat sini, Frodo? Frodo ke, Sam ke, ataupun Gandalf ke? Beri salam, beri salam. Beri salam. Red Indian, Red Indian. Lukis gambar korang boleh ke? Harga dia RM150,000 untuk satu buku. Lebih kurang dalam 20 minit lah lukis. Sini semua boleh lukis muka korang.
Tuangku. Oh ni. Biar sikit. Jadi kita akan masuk ke kawasan pertunjukan kebudayaan. Tak tahu apa yang ada kat dalam tu, jom. Tengok apa ni. Apa yang ada dalam kawasan kebudayaan tu. Jom tengok. Beratur, pergi sana beratur, sini beratur. Memang aku tak suka beratur. Kalau boleh aku lepaskan semua orang baru jalan. Kalau ada beratur ni malas tu dah. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, karena kita orang Melayu, kita akan menyambutnya dengan pantun. Ini main partner yang bagi pantun. Baik, nanti boleh dibalas dengan ewa. Yes. Melati kuntum tumbuh melata. Ewa. Harum semerbak di pohon cemara. Ewa. Assalamualaikum mulanya kata. Ewa. Kami sembah pembuka bicara. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bermain angklung dan kita keluarkan suara bernyanyi bersama-sama. Are you ready? Sobat budaya. Ewa. 3, 2, 1. Okey, selesai untuk saung budaya Batam selesai ni. Penat juga Kita menari, main angklung, sonok. Satu pengalaman yang baru bagi kami di Batam ni, menari, main angklung. Baru kami tahu yang angklung tu ada dia punya not-not dia. Okey, selesai di saung budaya dan seterusnya kita akan ke
Masjid Sultan Mahmud. Masjid Sultan Mahmud. InsyaAllah jom sama-sama tengok buat lepas ni. Next destination kita Masjid Sultan Mahmud, Batam, Indonesia. Sampai kita ke destinasi seterusnya, iaitu Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Masjid yang terbesar di Batam. Okey, alhamdulillah sampai kita ke Masjid Sultan Mahmud. Sekarang kita naik atas. Di atas Nanti kita jelaskan seputar Masjid Sultan dan sejarah singkat Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. InsyaAllah. Kita di lantai 15 ini kita bisa melihat pemandangan kota Batam di ketinggian 99 meter. Apa saja yang kita bisa tengok di atas ini? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, di sinilah masjid yang ada payung seumpama di Madinah Al-Munawwarah. Allah rindunya dengan Madinah. Cuma masjid ni payung tak tutup. Kalau di Madinah Munawwarah, masjid ni payungnya tutup. Di sini dia tak tutup. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, selesai kita melawat ataupun ziarah Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah di Batam ini. Antara masjid yang terbesar di Nusantara. Betul? Betul. Nusantara. Dikabarkan masjid itu adalah atas nama cucu kepada Sultan Mahmud mengangkat julang Kota Tinggi, iaitu Sultan Mahmud Riyad Shah. Merupakan cucu kepada Sultan Mahmud mengangkat julang Johor. Jadi tuan-tuan, selesai kita ke Masjid Sultan Mahmud, dan seterusnya kita akan terus ke tempat yang lain. Mungkin tempat yang untuk isi perut. InsyaAllah. Makan atas air, Bang. Makan atas air. Ya. Menurut pada wira kita, abang wira kita ni dekat makan atas air. InsyaAllah. Jom, ke mana kita? Teruskan menonton AF Travel Vlog. Alhamdulillah, sampai kita tempat makan tengah hari ini, iaitu di Kelong Jembatan 1. Jom kita makan tepi laut. Tepi laut kita makan. Nampak tu? Kaulah yang terakhir bagiku, engkaulah hidup dan matiku, jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Kat sini nak main jet ski boleh. Nak pasang baju, boleh main jet ski. Dekat sini pun korang boleh tengok ketam ketam dalam sangkar. Ada ketam, ada udang. Nampak? Ni ketam ni. Ni ketam dia. Ini udang.
Maknanya sini makanan semua fresh-fresh lah. Makanan fresh-fresh. Semua diorang bela kat sini. Udang ada, ketam ada, ikan ada. Lobster ada. Ni lobster. Lobster apa? Lobster. Oi, kepah tu, share. Untuk fish pinang. Ada. Share ni Cantik korang. Ni siakap. Bukan siakap dia. Siakap. Ni apa? Kerapu lah? Kerapu ke? Ni kerapu. Nampak? Tangkap tunggu masak ni. Tangkap tunggu masak. Tu dia besar. Boleh pergi. Okey, dekat sini kita order udang Nestum, baby kailan, sotong goreng tepung, dan lagi ada ikan siakap 3 rasa. Ini semua 300 gram. Banyak 300 gram. Makan 3 orang ni banyak ni. Sotong sama 300 gram. Minimum order sini 300 gram. Minimum order. Udang ke, sotong ke, ketam ke. Ketam minimum 500 gram. Udang sotong ya, dia punya order minimum 300 gram. Okey, ini ikan siakap 3 rasa. Besi Batam. Nampak menarik kan? Okey, ni jangan akhir kita yang kita order tadi. Kapil steam. Okey, ini adalah harga yang kita makan Semua sekali harga dia RM883,000. Kau kali sendiri dengan duit Malaysia. Kira sendiri berapa. Inilah harga dia. RM883,500. Okey, sebelum kita ke Masjid Agong, kita singgah dulu kedai kat Kilang Kek Lapis yang ada dekat Batam ni. Sekejap tengok kawan kita. The happiness in every bit. Daya Cakes Batam. Alia. Bau dia sedap. Bau dia sedapnya. Pasti boleh test. Boleh test rasa. Blueberry. Ni blueberry. Caramel ke blueberry? Nak? Yang ori? Aduh. Bentar buat test ke kakak kalau ada boleh. Sedap ke? Sedap ke? Sedap. Sedap betul. Betul tak tipu Tipu dosa tau. Mana yang original? Original ini. Ini original. Bismillahirrahmanirrahim. Testernya habis makanya sedap. Yang penting ini Yang penting ini. Yang penting halal. Okey, ini kilang pembuat ikan lapis. Sini boleh free karaoke free karaoke. Sini dapat buat kek dia. Abang-abang ni semua. Ini semua loyang-loyang ni semua ni. Ini semua. Utamakan solat, kesihatan dan keselamatan kerja. Tu tak. Utamakan solat. Nampak? Masuk kata ni dah habis dah. Dah habis masak dah. Habis masak dah. Sudah siap tuan mau pulang? Ya, mau pulang. Jam 5 pulang. Santai lagi.
Okey. Dekat sini korang boleh tempah dulu kek dia. Lepas tu diorang hantar ke hotel korang tanpa cas. Itu bagusnya. Jadi korang besok nak balik, diorang akan hantar kek tu ke hotel kita. Jadi kita tak perlu nak susah nak bungkus kat sini. Diorang akan hantar ke hotel. Senang kan? Jadi terbaik lah sebenarnya orang. Tak payah kita bawa ke sini, diorang hantar ke hotel terus. Kek lapis. Okey, sekarang dah sampai ke Masjid Agong. Masjid Agong di Batam. Okey, ini adalah Masjid Ungku Hamidah ataupun Raja Hamidah. Dia merupakan isteri kepada Sultan Mahmud Iyad Shah. Tadi kita pergi masjid dia. Sekarang kita pergi masjid isteri dia. Nama isteri dia lah. Nama isteri bagi Raja Mahmud, Sultan Mahmud. Dan dari sini korang boleh nampak yang korang tunggu-tunggu sekali. Apa tu? Sekejap aku tunjuk Sini tempat orang kalau pergi Batam wajib pergi. Wajib pergi, wajib selfie, wajib ambil gambar. Apa dia? Tu dia. Welcome to Batam. Selamat datang ke Batam. Ini adalah bentuk masjid yang asal. Masjid Hamidah ni, Tengku Hamidah ni, inilah bentuk masjid yang asal. Sebelum masjid ni diperbarui, masjid ini bentuk dia serupa macam gini. Ini adalah bentuk masjid asal Raja Hamidah. Sekarang masjid ini sudah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita berada di dalam Masjid Tengku Hamidah, antara masjid yang terbesar juga di Batam ni. Inilah keadaan dalam Masjid Tengku Hamidah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Perasan tadi dekat masjid-masjid dekat Batam ni kan, diorang mesti ada nyatakan berapa sumbangan, berapa duit keluar, berapa perbelanjaan masjid ni. Tadi aku pergi masjid Sultan Agong ataupun Sultan Mahmud Iyad Shah, dan juga ni masjid Raja Hamidah. Sama juga, pihak masjid memaparkan kutipan derma dana di masjid ni. Dana kutipan, dana pengeluaran, semua diorang nyatakan dekat TV ni. Sekejap lagi aku tunjuk kat kau informasi keuangan. Aku pasal masjid besar semua dia tunjukkan dia Indal fajri kuntu usalli lillahi ta'ala, azkuru syauqan isma Allah ban ikraman ijlala. Indal fajri Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita terus ke lokasi seterusnya, iaitu Pasir Merah Jambu. Ya. Pasir Merah Jambu. Betul Ya. Pasir Merah Jambu, Betul. Pasir Pink. Pasir Pink. Pasir Pink. Orang kata kalau pergi sana kena siang. Pun nampak pasirnya pink. Kalau pergi malam nampak lampu saja. Jadi kita kena pergi sana waktu siang untuk tengok pasir warna merah jambu. Jom. Follow.
Alhamdulillah sampai kita ke Masjid Laksmana Cheng Ho dekat Batam ni. Kalau siapa tahu siapa Laksmana Cheng Ho, boleh tengok cerita Hang Tuah, Hang Jebat. Siapa dia, boleh kaji sendiri siapa dia Laksmana Cheng Ho tu. Dia adalah pedagang China. Pedagang China, Panglima. Kata Panglima Yang menyebarkan Islam, ajaran Islam. Dia lah yang menyebarkan Islam di Batam ni, betul? Di Batam? Ya, di mana-mana ya. Betul tu. Okey, kita masuk sekarang dekat Masjid Laksmana Cheng Ho. Masjid taklah besar, tapi cuma ini saja. Tak besar maksudnya, tapi keunikan binaan dia. Keunikan binaan dia. Sekarang dekat Blue Fire Beach Club, yes. Yeah, right. Thank you for coming. Blue Fire Beach Club. Yes, correct. Okay, thank you. Thank you. 5 tahun. 5 tahun. Sudah hitung 3 orang 150. Nanti kalau 6 tahun. 6 tahun ini? Dia 4 tahun free. 4 tahun, 6 tahun sudah hitung. Total berapa orang? Golumba saja. 100. Nanti saya balance. Nanti nak ice cream, nak soft drink, nak tea, kopi pun boleh. Semua free Semua Okay, thank you. Satu orang satu. Thank you. Punya tiket adalah RM50,000 seorang. Jadi RM50,000 seorang tiket dia. Inilah dikatakan pasir pink. Tak tahu pasir ni ada colour ke, memang warna pink ke. Warna pink semua pasir. Tapi dekat sini mandi, swimming pool free, air free, lagi apa, ice cream free. Sebab dapat tiket RM50,000 seorang. Ice cream, mandi semua free. Mandi free, es krim free, air free, apa lagi free? Free. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Bazir masa nak fikir tentang cinta. Yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak boleh. Hatiku dah parah, kau tak boleh nak tarik. Aku nak rasa baik sampai gila. Ada malam ku sedih, ada malam ku nari sampai okey. Musik itu. Aku tak tahu dah yang perempuan ni pergi mana-mana mesti pergi mall. Mall tu semua sama. Tengok Skechers, Nike, Adidas. Semua mall. Tapi itulah, mall ni besar lah. Grand Batam Mall ni besar tu mall ni. Kita tengok dia pergi Watson. Kat Malaysia bukan tak ada Watson. Kat Batam pun cik Watson. Benda dah perempuan ni. Pelik dah aku lah. Tengok Watson ni setengah jam. Macam kat Malaysia tak ada jual ni. 4 barang RM40 je. Masalah kat Watson Malaysia pun ada masalahnya. Harga.
dekat bawah mall ni. Bawah sekali kat bawah mall ni ada tempat jual keripik-keripik, jual barang-barang macam borong lah. Tak sangka pula dekat bawah mall ni ada macam barang-barang borong macam ni. Banyaklah barang yang kau boleh beli kat sini. Alhamdulillah, selesai kita punya journey hari ini. Daripada pagi sampai ke malam ni, dah hampir 10 malam di Batam. Terima kasih kepada supir kita, Pak Wira. Terima kasih Pak Wira bawa kita hari ni ronda-ronda di Batam. Semoga jumpa lagi insya-Allah. Amin. Okey. Jadi tuan-tuan, selesai kita punya ronda hari ini di Batam. InsyaAllah jangan lupa like, komen, share, subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Assalamualaikum. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ni hari terakhir kami di Batam. Pagi ni kita sarapan dulu. Lepas tu kita akan cuba cari tempat yang menarik lah hari ni. Sebab kami punya ferry hari ni pukul 3.45 petang waktu Batam. Jadi ada masa lagi, dalam masa 7 jam, 6 jam kita akan pusing-pusing lagi Batam lah. Lokasi tak tahu lagi. Kita tengok nanti insyaAllah. Okey, sebelum kita pusing-pusing, kita ambil tiket untuk petang ni balik ke JB. Kita ambil tiket dulu supaya tak keluar gabut nanti. Dekat sini ada juga tempat-tempat jual keripik kat Harbour Mart ni. Jual keripik, jual souvenir kat sini. Boleh beli kat sini, boleh bawa balik Malaysia. Okey, jadi set pagi ni lepas sarapan kita nak pergi Nagoya Mall. Ada mall lagi. Layankan je lah. Mall. Jom Nagoya Mall. Dah sampai dekat Nagoya Mall. Ini kali kedua dari sini. Rasanya kali pertama 10 tahun lepas. Nak cari cemilan-cemilan, nak cari keripik-keripik ada sini juga. Tuhan tolong aku, tolong jaga dia. Tuhan aku sayang dia. Okey, selesai kita melontar di Nagoya Mall. Lepas tu kita akan ke tempat lain pula. Kita nak makan tengah hari. Tempat yang orang kata viral juga dekat Batam ni. Dekat mana tu? Jom tengok sampai habis. Semalam aku pergi kedai ni, habis dah benda yang aku nak makan tu. Hari ni aku pergi awal. Dia berbuka aku datang. Tak ada orang langsung hari ni. Kat mana kita ni? Jom tengok kat mana. Pondok Spesial Sambar. Yang kita nak makan ni adalah makan ni makan iga bakar. Pecel? Iya, ini sama pecel, ini sama terasi, ini sambal bawang. Terasi bawang. Itu dia, ini dia. Uga bakar. Ini yang dikatakan viral dekat Batam ni. Uga bakar. Cumi bakar. Besar Saiz besar lah. Sebenarnya tak ambil jambu, tak ambil tirat je ni. Tuhan tolong aku, tolong jaga dia. Tuhan aku sayang. Ayam cobek. Okey, harga yang kita orang makan hari ni Ni menu kita makan hari ni. Semua sekali 314,000. Kira lah sini di Malaysia dia berapa. 3 bakar 200,000, sotong 46,000, ayam cobak bakar 26,000. Okey, semua sekali campur air 314,000. Okey, alhamdulillah kita dah makan dekat tadi sambal spesial. Makan iga bakar. Sekarang kita pergi ke tempat terakhir. Untuk kali ini trip ke Batam, kita pergi ke satu masjid yang agak unik kat sini kat Batam, Masjid Tanjak.
Lihatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Okey, saya rasa sudah perbualan kita di Batam, Indonesia kali ini. Jangan lupa tuan-tuan, jangan sebab tuan-tuan dan puan, jangan sebab tuan-tuan dan puan untuk subscribe, untuk like, untuk komen, untuk share. Dan jangan lupa tekan bye-bye. Jumpa lagi next video insya-Allah. Terima kasih kerana support AF Travel Vlog.